Bala turun esok subuh, waktu tu dah malam, sampai ke malam. Maka tetamu-tamu tadi bermalam di rumah Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah. Tapi tak tidurlah malaikat, dia tak makan. Walaupun dia berupa, waktu dia berupa tu orang bagi ayak, dia takkan makan. Memang dia tak makan malaikat. Dan dia tak ada nafsu makan, tak ada nafsu syahwat, dia tak tidur. Bila dekat-dekat dengan subuh, malaikat pun bagi tahu, wahai Lut, sesungguhnya masa untuk kami turunkan azab begitu dekat. Ni gerun ni. Alaysa subhu biqarib, wahai Lut, sesungguhnya subuh sangat hampir. Keluarlah kamu dan ahli keluarga kamu. Nabi Lut pun bawa dan kata para malaikat, wahai Lut, ketika kamu keluar nanti, jangan pandang ke belakang. Ada 3 tafsir. Salah satu tafsiran, jangan tengok belakang, kerana azab yang kalau kamu tengok sekali, menggeletar tubuh badan kamu. Tengok azab tu. Kira Nabi Lut duduk berjalan ni, dia keluar pergi mana? Dia keluar pergi ke Port Menakan. Dia jauh tuan, 1000 kilometer. 1000 kilometer daripada Sadum tu nak pergi ke Palestin, 1000 kilometer. Tak silap saya 1000 lebih. Kira dalam perjalanan tu, waktu Nabi Lut keluar dengan anak-anak perempuan dia yang beriman tu, janji tu untuk turun azab tu sangat-sangat dekat, sangat-sangat hampir. Sekira-kira duk tengah keluar tu, jauh sikit tu, boleh nampak azab sudah pun diturunkan. Tapi malaikat pesan dah, wala yaltafit minkum ahadun, jangan tengok ke belakang. Kata para ulama tafsir, takut kamu jadi macam mabuk. Boleh jadi mabuk, boleh jadi hilang akal. Tuan-tuan, bukan kena azab, tengok azab. Allahu Akbar. Apa dia? Kata para malaikat, bila keluar Nabi Lut, tuan-tuan, berapa orang aja yang beriman keluar? Anak perempuan dia berapa orang? Selamat. Malaikat pun ubah bentuk jadi malaikat, 3 orang tadi ni. Lalu kata para ulama tafsir, Jibril guna satu pelepah dia aja. Hujung dia cungkih sikit dah. Mula-mula Allah sebut dalam Quran, dia turun sayhah. Boleh baca. Sayhah ni suara bingit didengari oleh seluruh penduduk Sadum tersebut. Suara apa ni? Dia turun daripada langit, suara yang kuat. Sayhah minas sama. Dah turun satu suara yang kuat, mai ke bawah tu, cungkih naik. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian Allah arahkan Jibril untuk mula azab yang kedua, iaitu bumi tu cungkih, hak bawah tu naik ke atas, atas tu pergi benam ke bawah. Cungkih. Lepas tu angkat. Lepas tu hempak. Cungkih, sedok macam tu, angkat. Lepas tu hempak kot ni. Kami jadikan hak bahagian atas ni terbenam, duduk di bawah. Terbenam, angkat satu bandar tu, duduk bawah. Kemudian kami turunkan juga hijarah mandud, batu-batu daripada langit yang bakar siap-siap panah. Kata seorang ulama tafsir, kata setiap batu tu ada nama orang hak nak kena tu. Batu tu Allah Ta'ala bakar tu, dia turun, bom, kena kan, kena tubuh badan, kena tu kerah, yang hancur, yang kerah. Itulah bentuk azab yang sampai malaikat arahkan Nabi Lut dan beberapa orang yang selamat tu untuk keluar dan tinggalkan, dan jangan paling ke belakang.